Okey, selesai pengumuman FOMC pagi tadi. FOMC dah keluar dan macam dijangka, Federal Reserve kekalkan interest rate. So kalau korang nak faham maksud dia apa, simple. Federal Reserve sekarang masih lagi dalam mood wait and see. So diorang belum confident nak turunkan rate lagi sebab inflation masih belum betul-betul settle. Tapi yang lagi penting bukan keputusan tu, kita nak tengok kepada tone ucapan dia semalam. Sebab daripada statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, kita boleh nampak Federal Reserve masih lagi berhati-hati. Maksudnya, dia tak nak cepat-cepat cut rate dalam masa terdekat, tapi dalam masa yang sama, dia pun nampak risiko ekonomi makin perlahan. Jadi korang dapat lihat semalam, market jadi sedikit confused, nak bullish ke ataupun nak bearish. Dan itu sebab kita nampak price action tadi ada masa dia spike, lepas tu dia reverse balik ke belakang. Okey, dari sudut pandang trader pula, bila rate kekal tinggi, USD mengukuh dan masih ada support, dan ini biasanya akan bagi pressure dekat gold. Tapi perlu diingat, kalau data lepas ni mula melemah, barulah kita boleh expect Federal mula shift ke arah rate cut. So senang cerita, FOMC kali ni memang dah dijangka. FOMC kali ni tak ubah game lagi, tapi dia bagi hint apa game seterusnya. So sekarang bukan masa untuk overreact, tapi masa untuk tunggu confirmation daripada data-data yang akan dikeluarkan seterusnya. So macam mana dengan trade korang pada FOMC pagi tadi? Tulis komen korang di ruangan komen di bawah.